Satu lagi anugerah rezeki Bella Astilah. Tahniah kepada Bella Astilah yang berjaya membuktikan bahawa daya ketahanan, resilient, motivasi intrinsik dan keupayaan untuk mengawal emosi adalah merupakan tunggak dalam kejayaannya. Tak boleh nak dinafikan. Keupayaan menguruskan tekanan emosi adalah prasyarat untuk menjadi seorang yang begitu cekal. Sebab tu kita tengok bagi mereka yang lost temper, tak boleh nak kawal emosi, tiba-tiba je nak marah, adalah tanda-tanda kehancuran seseorang. Dan keupayaan menguruskan tekanan emosi ini jugalah yang menjadikan kita resilient, ada daya tahan. Dan kenapa kita boleh dapat kekuatan-kekuatan seperti ini? Kerana dalam diri kita ada motivasi intrinsik dipanggil. Motivasi dalaman kita tu yang lahir daripada kesedaran kendiri kita. Ada orang menganggapkan anugerah ke ataupun apa saja seperti ini tak ada apa-apa. Bahkan ada yang dengki, rasa tak puas hati pasal apa pula dia ni dapat. Tetapi orang tak pandang dari sudut yang teman cakap tadi tu. Sebab itu kawalan emosi ni sangat penting dalam kehidupan kita. Tak kiralah kita siapa, jadi bos ke, jadi pekerja ke, perlu ada keupayaan untuk mengawal tekanan emosi kita. Kita memang akan stres setiap hari, tapi bagaimana kita nak kawal emosi kita tu supaya kita tak mengamuk yang menyebabkan nyudahnya orang pun getik dengan kita. Bella ni semua orang suka sebab dia boleh kawal emosi dia. Dan keupayaan mengawal emosi ni jugalah yang menjadikan kita nampak matang. Dan yang paling pentingnya juga untuk dapat keupayaan untuk mengawal emosi ni ialah sokongan sekeliling kita jugalah. Terutamanya sokongan daripada YB Syed Saddiq.